Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Bias Liverpool. Jadi video hari ni kita akan bincangkan tentang topik semasa. Bukannya pasal berebut design kerih ke apa. Bukan. Kita tak mahu sembang pasal tu. Walaupun nak dekat raya, kita tak mahu sembang pasal tu. Kita nak sembang pasal topik yang hangat actually. Minggu ni kalau perasan dah 2 minggu actually kami rehat, Bias Liverpool dan juga Ador secara tak langsung rehat disebabkan international break. Tetapi dalam masa international break kita duk harap macam bolehlah layan puasa dengan tenang apa semua. Keluar terus topik iaitu our own so-called Scouser in our team. Trent Alexander-Arnold akan dah pun dekat. Rasanya sekarang ni dia tak sign lagi, tapi aku boleh kata 90%, 95% bakal akan sign dengan Real Madrid dah, dengan perpindahan percuma di mana Liverpool takkan dapat langsung duit. Jadi hari ni aku tak berseorangan. Aku ada partner in crime di sebelah aku. Partner aku di sebelah ni fans Liverpool juga, tetapi bukan setakat fans Liverpool. Dia pernah duduk dekat Liverpool, dia pernah study dekat Liverpool, dan berapa banyak match pi dekat Liverpool, berapa banyak match pi dekat Anfield, pi tengok bola 3 tahun. Kita dulu untuk introduce diri, nama Haris. Kita dulu pernah belajar di Liverpool tahun 2015 sampai 2018 lah. Total Anfield match pernah pi tu 24 game total. 24 game total. So dalam 8 game satu season lah. 2016 sampai 2018 15-18 away clock lah masa tu kita ya. Hujung Rodgers away clock. Kira the first game yang aku attend dulu tu under Rodgers, which is technically Rodgers punya last game European lawan Sion, FC Sion tak salah. So last game dia lawan Everton tu. Yes, lepas tu kira the first game clock untuk dekat Anfield tu, untuk EPL yang aku ingat dulu waktu lawan Southampton. Kalau siapa ingat dulu tu Benteke score, yang draw 1-1 tu, Benteke score last minute tu. Itu game Anfield first bawah clock kat EPL. And then dia punya lawan satu lagi siapa? Rubin Kazan, tak ingat. Tapi kira masa tu Europa kan. Masa tu tak ada lah. Fun fact, the reason P game Europa dulu sebab tiket murah. Tiket murah. Kira memang demand tak ada lah. Kata kira fan-fan kat Anfield ni tak pi lah. Ni kira apa punya barai Barai waktu tu tambah dengan Rodgers pula. Kira memang tiket murah. So sebab tu kira ramai lah waktu tu geng-geng student Liverpool daripada Malaysia akan pi game Europa sebab tiket memang murah. Ya, sebut pasal tadi pi match apa semua kan, jarak daripada rumah dalam stadium jalan kaki dalam setengah jam, 20 minit. Setengah jam. Memang dekat lah. Kira kata apa, kalau daripada petang tu ada kelas, contohnya pukul 3 habis pukul 5. So game kalau petang 5.30 kira sempat lah. Kira balik rumah tu siap-siap mayang apa, tu terus jalan kaki lah dulu. Memang syok lah. Kira tak ada bas semua dah, tapi lagi orang kata apa, lagi feel lah jalan kaki ada. Sekarang ni kita sembang tu nak apa, nak bagi biasa sikit, nak bagi friendly sikit kat mic ni. Lagi cakap liat lah apa semua, tergeliat lidah apa semua kan. So last question aku ialah best match yang pi. Best match lah. Aku bagi top 3 lah. Sebab banyak game yang best. Sebab memang bawah clock kan. Kira kita tahu tu first season tu macam kurang sikit. Kalau top 3, nombor 3 top 3 ialah yang lawan Dortmund 4-3. Comeback Lovren. P tu macam tu jugalah. Orang kata apa, tiket sebab Europa, walaupun semi waktu tu quarter final, tapi kira tiket dapat lah. Kira macam murah tiket waktu tu. Best lah game tu 4-3. Tak sangka menang. Waktu tu ingat lagi apa, nampak lah first, sebab orang kata apa, nampak lah kena comeback 2-0, kena 2-0, lepas tu comeback semua. Memang tu puas hati lah. Dia first, gila boleh kata first comeback experience bawah clock lah. Di mana dia tu macam start, walaupun kita tak menang Europa League tu, tapi the start of something special lah. Aku rasa masa tu kan. Betul. Kira habis game tu memang tak nak torah senang kata. So tadi itu third match. Yes, itu yang ketiga. Yang nombor 2 Man City 3-0.
quarter final Champions League 2017-18. Muhammad Salah. Yes, Salah first season. Salah Oxlade kot? Yes, first game Oxlade. opening goal by Oxlade-Chamberlain. Kira tak lupa lah. Kira waktu tu kira memang Klopp punya gegem pressing first half tu memang terkejut lah. Tiba-tiba macam mana Oxlade boleh score kan? Memang orang kata apa, terkejut sampai ingat lagi lah that moment kan. Lepas tu by first half 3-0 macam boleh ingat lagi at that time. Kira fan-fan semua macam macam mana kita boleh 3-0 lawan waktu tu siapa? City Centurion. Centurion rasanya masa tu. City waktu tu kita ada KDB, ada Sané, Aguero semua tu lah. Macam tak ada siapa boleh bayang. In fact waktu tu macam sembang lah dengan orang sebelah, dengan Scousers dengan Mak Saleh kat sebelah tu kan. Kata what do you expect from the game? I think it's gonna be a draw, something like that. Yeah. If we win it's a bonus, but if you draw still after it's a bonus lah. We have been this far, it's also Klopp first season. Sekali menang 3-0, kira memang the experience. Dengan bila orang cakap pasal Anfield punya Anfield Storm, bawa Champions League under the Champions League night tu, memang is true things. Is because dia punya atmosphere berbeza. Fan akan berkumpul like sejam sebelum tu, memang dah penuh dengan fan sambut bas dengan orang kata apa, kalau tengok tu ada pyro warna merah, memang memorable lah. Kemudian bila 3-0 tu, second half tu macam relax, macam riuh lah. So ingat lagi lah sampai sekarang. Okay, so the first number 1 kalau dalam top 3 tu aku letak lawan Roma, menang 5-2. Alisson. Yes. Salah versus Alisson. Salah 2 gol 2 assist kan game tu. Betul. Sebabnya the reason aku letak game tu nombor 1 sebab nampak tu, aku rasa itu adalah game yang aku rasa Salah punya best performing match in Champions League even up until now. Dengan kalau tengok game tu memang defend everywhere, merata. Malah ingat malam tu Fazio. Fazio yang Spurs dulu lah. Yeah, Fazio Spurs, yang main Argentina tu kan. Memang kena kita teruk malam tu. Lepas tu malam tu pun kira tambah seat yang aku duduk tu, nampak waktu Salah curl gol yang dia curl Alisson tu kan. Aku dah dekat duduk daripada atas, tengok dia curl tu, memang tak boleh lupa sampai sekarang lah. Cantik lah. So macam tambah dengan Anfield punya magical Anfield night tu kira comes true lah. So dapat tengok Champions League, dapat tengok game EPL banyak juga. Tapi the reason kita tengok EPL ni sebab waktu tu Liverpool tak challenge for title. So dia jadi macam more to play for top 4. Play top 4 semua. Dia tak ada something untuk kita fight. Betul. Waktu tu dengan kita pun tahu City jenis unbeatable, jenis memang City akan menang dia. So macam the mood kalau pergi lawan geng-geng EPL ni jadi macam agak hambar lah. Tapi still seronok lah that experience. So tadi sebut pasal quarter final, semi final. Yes, final. Cakap pasal Kiev final Kiev 2018. Aku dapat tiket pergi final tau. 2017 2018. Aku dapat tiket pergi final. Ada lagi gambar collect tiket dekat Anfield tu, tapi tak dapat pergi sebab visa kena. Kalau nak pergi nak ke Kiev waktu tu perlukan visa. So accommodation semua dah sorted, tapi visa tak settle. So disebabkan tu kira visa pun dapat sehari sebelum match, dan waktu tu pun kira dah jadi macam kita pun dah last minute nak plan semua kan. So in the end kira lah kali jual tiket tu dekat orang kata apa, kawan universiti lah. So kawan universiti yang hardcore Liverpool dia. Mak Saleh ke apa? Mak Saleh. So kira kalau jual, tapi kira sedih lah tak dapat pergi final. Tapi kalau 3-1 tu saya tak apa sedih sangat. Kau dah lagi tengok Bale lipat Karius Loris Karius buat mistake semua tu kan. Itulah. So aku sekarang ni aku boleh panggil orang yang merasai lah. Aku rasa merasai apa yang mungkin bagi aku bila sekarang dia dengar cerita tu, mungkin ke semua fans Liverpool tu teringin lah. Bukan setakat macam kita, kalau kita pilih Liverpool, like kita akan duduk like seminggu 2 minggu je. Tapi dia boleh duduk sampai 3 tahun. 3 tahun betul boleh attend something yang Klopp baru bina masa tu. So aku tak boleh jemput orang yang ada IC Anfield, tapi probably this is the closest one aku boleh jemput. So okay, kita dah sembang panjang lah pasal Anfield experience apa bagai tu. Reaction pertama
pasal trend ni, adakah memang hang expect? Trend ni kalau nak cakap dalam team tu, aku rasa he's the last person that I would expect to leave Liverpool lah. Serius, aku waktu dia masuk Liverpool ganti Klein dulu tu, aku rasa he's gonna be here for a very very long time lah. Waktu awal tu tengok memang dia very passionate. Aku tengok awal tu memang dia main pun kira kita boleh beza lah player yang main dengan orang kata apa, passion, orang yang main tambah dengan dia punya technical abilities, dengan on always describe dia sebagai unicorn player kan. On describe as a unicorn player, local, dengan dia punya semangat dia kalau main tu. Ingat lagi season first dia tu 2017 apa, dia punya 15-16 tu first game dia tu lawan Man U, and then after that bila dia dah start main lagi season 2017-18 tu aku banyak tengok dia, dan first assist dia tu waktu kepada Mohamed Salah lawan Bournemouth, sebab aku pergi dengan kawan berdaya aku. Nampak lah, ingat lagi lah waktu lepas dia assist tu dia happy gila, nampak it means a lot to him lah. So bila that interview that he says it means more tu, kita pun rasa macam wow. Dia macam ni lah, aku boleh kata macam ni lah. Trend ni apa yang dulu budak-budak 90s, budak-budak 90-an, budak-budak 80-an tengok jerat tu. 80-an mungkin tak lah, 90-an lah aku rasa, sebab kita lahir 90-an. Betul. So apa yang depa tengok jerat tu untuk budak tahun 2000. Trend ialah jerat depa. Aku boleh cakap macam tu. Betul. So bila dia buat decision macam ni, not even aku rasa having the balls to exit Liverpool. Bukan secara pintu depan, ni aku boleh kata pintu belakang lah. Walaupun mampu pergi orang nak marah ke apa kan, orang kata awak emotional. Aku rasa emotional sebab he means a lot lah aku rasa untuk budak-budak Liverpool, budak-budak akademi yang rasa depa tengok trend tu, depa nampak future depa. So dia sakit hati lah saudara. Cumanya adakah aku terkejut dia pindah? Sejujurnya aku rasa aku tak terkejut. Serius lah? Sebab aku dah lah, bukan like macam tahun ni lah. Macam tahun-tahun sebelum ni kita tak pernah agak lah. Tetapi bila mana kontrak 3 player Liverpool tu tak sorted by bulan 11 macam tu, hujan lebat pula. Aku buat video, rasanya video pertama ataupun video kedua dekat Bias Liverpool ni, di mana aku cakap antara 3 player tu trend ni yang paling aku risau sekali. Betul. Masa tu kalau siapa nak tengok, ramai komen yang kata trend akan stay. And sememangnya aku rasa buka kepada komen tu sekarang ni, bila kita tengok dah apa, bulan 11, sekarang ni dah bulan 3, dah 4-5 bulan dah. So 4 bulan lepas tu semua ramai yang beranggapan yang dia akan stay lah. Tetapi tengok-tengok dia keluar ke pintu belakang. So apa status dia sekarang ni? Awak persoalan dia, kenapa dia tak mau keluar, I mean in a proper way? Kenapa dia nak guna pintu belakang? Pendapat hang, kenapa dia buat macam tu instead of using a normal way of transfer request or anything something like that lah, meaning the club gets a fee instead of dia kata dia nak stay tapi at the same time also nak duk try dengan Real Madrid. So daripada pendapat hang lah, sebagai yang duk baca pasal Liverpool pasal ni semua kan, dia tahu ada macam hang cakap tadi, di mana kita dia sekarang ni baru kita nampak tak macam perubahan. Aku tak tahu lah benda tu, kita sekarang ni mungkin boleh kata hindsight lah kan. Dah jadi baru hampa nampak kata trend ni berubah lah apa semua. Tapi bila kita deep tengok lebih dalam, lepas tu ada klip apa semua banyak kan. Betul lah, nampak lah perubahan video. Perubahan sekarang ni nampak keluar banyak video. Hampa buka je dekat application, dekat X, Twitter, buka saja banyak video yang bila kita tengok balik kan, nampak perubahan. Dan daripada segi perubahan di dalam game tu sendiri, aku selama ni aku memang dah sebut trend, kalau kata defensively season ni nak nampak improvement. Betul, aku setuju. Kita tak boleh deny yang memang nampak improvement. Tetapi kalau dalam match yang dia betul-betul nak apply diri dia je, meaning that kalau macam kalau dia nak dia buat, kalau macam dia langkah padang tu, dia sarung, aku rasa macam tak kena hari ni ke, something berlaku ke apa ke, terus dia kira off. Betul. Memang totally having off day. Sama macam kita tengok hari tu lawan MU. Allahu Akbar. Jadi macam mana barai macam apa lawan Fulham, aku ingat juga lawan Fulham, di mana kita nampak yang banyak kali dekat belah kiri tu dia kena tebuk. Lawan City aku rasa walaupun banyak kali dia kena, tetapi dia apply diri dia dengan betul. So itu
Bagiku berbalik kepada kemauan dia. Game tu orang kata duduk kena rinse dengan Doku, tapi Doku tak buat end product pun. Tak ada end product pun. Meaning that dia the one yang berjaya lah. The betul. one yang dapat 3 point, yang bawa balik 3 point apa semua lah. And on top of that dapat clean sheet. Setuju. So Trent ni defensively dia boleh apply dari dia. Cumanya sejauh mana dia nak apply dari dia tu, yang agree. tu yang menjadi permasalahan bagiku. So aku rasa titik-titik dia tu banyak lah. Mungkin boleh kata diri dia sendiri apabila dia nampak yang mungkin yalah, bagiku Real Madrid ni orang kata krem de la cream lah. Di mana depa ni ialah top shelf punya kelab. Betul. Depa duduk dekat atas. So kalau let's say satu hari Real Madrid panggil hang, payah nak tolak. Betul. Cumanya aku nak clearkan, nak bagi clear kat sini ialah orang tak ada masalah dia keluar. So aku sendiri cakap rasa macam tu. Macam kalau nak keluar, it's okay because you've been here. Anda menang semua. Dan maybe sometimes you nak try different career path, nak try go for overseas. Aku rasa macam okay je. Actually kalau last summer dia kata okay, we want try something new, but ni semua, sign a contract, get a fee, then end in a better way. Rather than dia keluar macam ni, semua jadi macam geram sebab hang dah local kid, hang nak keluar dengan cara macam ni, buatkan orang jadi geram. Sebab on top of that, kita dah cakap pasal local key lah, scouser lah apa-apa kan, vice captain. Itu he's the vice captain of this football club. Betul. Bila mana dia keluar macam tu, lepas tu on top of that, cara dia keluar tu, cara dia handle the manner dia punya kontrak lah pelbagai tu, memang kita nampak lah yang macam dia cuba lari ikut pintu belakang lah. So berapa kali dia buat interview tu ni? Post match? Tak tahu lah. Aku rasa macam sekali lah season ni. Rasanya sekali ataupun 2 kali je lah. Paling boleh kira lah sekali ataupun 2 kali. Tu lah. Belakang-belakang banyak TNT, Sky Sport semua yang dia duk tanya pasal dia nak menang Ballon d'Or apa semua tu banyak. Tapi kalau betul-betul right after, Betul tak nampak. Tak nampak suara seorang vice captain. Kalau compare dulu Milner, lepas tu waktu Henderson, apa nama tu, Van Dijk semua tu kan, kira ingat lagi lah Milner step up, always step up lah in a bad game ke apa, as a vice captain. Dan bila compare dengan Trent sekarang, macam kenapa macam ada je just the kind of leader. Macam like kalau kita tahu Gerrard kan, Gerrard pun kalau kita baca dia punya personality, he's not that kind of macam Carragher jenis yang macam, kalau leader jenis yang dekah hawa semua tu kan, outspoken, yes. Kalau Gerrard ni macam he show his leadership from his action, which is from the gameplay lah, then everyone will follow. Dan tapi waktu post interview, he still take all the responsibility. And compared to Trent ni macam you can be reserved, but kenapa you want to hide behind the other people? Macam Van Dijk is very vocal kan. So macam a bit frustrated lah. Itu daripada aku punya point of view lah. Tengok, aku rasa luahan kami hari ni ialah luahan mungkin ramai fans Liverpool lah. Betul. Yang macam lebih agak kecewa dengan cara dia main, sebab dia basically dia tainted his legacy lah, aku boleh cakap itu. He could be an all-timer at EPL dekat right back position. Dia dah as a top assist from a defender, 60 kan, 60 assist from a defender. Kalau dia stay, dia cement dia punya legacy, people will remember him for a very very long time, not just from a local kid, I mean from the Liverpool fan, but sebab daripada EPL punya point of view as well, tengok macam mana dia dictate play. There's no player at the right back closer to him in EPL, bukan in the world, because in the world there's a lot kan. Tapi dalam EPL tu asalnya tak pernah ada right back yang macam dia. Tapi itulah ada dia cakap pasal soal Premier League apa semua tu pun, aku rasa macam kita boleh tolak tepi tu. Tapi daripada segi sudut Liverpool sendiri, di mana dia seorang right back, bagi aku probably the best right back lah yang kita ada zaman moden ni sekarang. Zaman-zaman dulu tu je tak payah cakap lah apa semua, tapi zaman moden ni is the best right back yang kita ada. Tapi legasi dia bagi aku totally tainted lah dengan cara dia buat macam ni kan. Dia macam, kalau let's say selepas ni dia nak balik ke Anfield, memang Sterling punya reception kau 100% dia kena tolak. 100% dia memang kena bambu gila-gila. Even sekarang ni apa yang dia bincangkan, kalau let's say Liverpool ada rezeki untuk menang Liga, title parade lepas tu kan, sekarang ni nak benarkan dia duduk atas bas kan, ataupun ada perbincangan tu kan, bukan setakat kita je, tapi orang lokal sendiri kan. Banyak yang daripada local side lah, daripada scouser sendiri yang betul-betul betul-betul rasanya akan treat
trend ni situasi dia sama seperti McManaman dan juga Michael Owen lah. The manner of them leaving Liverpool lah. Dan tadi aku cakap pasal Han cakap pasal McManaman, Owen tinggalkan Liverpool semua tu kan. Hang rasa okay, compare to McManaman, Owen dengan trend leaving, potentially leaving belum leave lagi lah. Hang rasa kenapa yang trend ni ramai cakap paling teruk lah compare to these three? Personally kenapa hang rasa macam tu? Dia sebab bagi aku Liverpool sekarang on top. Boleh tak. We can say that lah. Yang tu point yang strongest lah. Strongest lah, point yang paling utama kot, di mana walaupun memang aku tak kita nampak yang yalah Real Madrid lagi top lah. Maksudnya Real Madrid ni kita nampak tu daripada luar ni superstar club, PR club gila-gila punya, menang Champions League dah berapa banyak kali dah, aku sampai tak ingat dah berapa kali. So memang someone yang player dengan aspirasi yang tinggi lah untuk pergi. Tapi cerita dia cara dia pindah tu kan, aku tak heran dia nak pergi pun. Memang nak kata tak heran tu, pedih dia memang akan ada. Betul. Pedih memangnya akan ada, cumanya mungkin akan soften a bit, akan rasa macam terasa lembut sikit disebabkan dapat transfer fee. Tapi bila mana sekarang ni tak dapat transfer fee ni, so dia local kid. Kalau dapat kurang-kurang let's say 50 million masuk dalam apa PSR punya PSR punya dia untuk bagi mudah lah macam ni, sebut pasal PSR ialah Profit Sustainability Rule. Dia lebih kurang macam FFP lah, tetapi untuk EPL, di mana seorang local boy, seorang academy, seorang homegrown ni, dia bila masuk, contohnya let's say Real Madrid slap 50 juta, so masuk 50 juta dalam account book tu, di dalam account book tu sendiri dia akan realize 50 juta tu selambok sekali, meaning that 100% profit. Macam kalau player yang kita beli sebelum ni, betul. Player yang macam contoh Suarez ke McAllister ke kita beli tu, dia akan ada amortization, maksudnya ada installment apa semua apa bagai, dia akan tolak. Tapi kalau local boy homegrown ni, dia akan slap terus 100% profit. Meaning that kalau 50 juta dia akan masuk terus 50 juta. 50 juta tu pula untuk setahun, kalau dalam secara mudah lah, bahasa mudah, dalam account book ni, dalam buku account tahunan klub, hang boleh spend 50 kali 5. Sebab apa kali 5? Disebabkan kontrak 5 tahun. Kontrak 5 tahun ni kebiasaannya even kalau 50 million banyak tu boleh dapat. Meaning that Liverpool boleh spend untuk player yang 250 juta. Itulah besarnya peranan 100% profit, peranan player-player akademi ni, di mana kita nampak Chelsea macam mana dia jual Mason Mount apa semua tu. Sebab tu ramai banyak yang kelab-kelab nakkan player-player muda yang cekang ni, yang betul-betul form. Sebabnya kalau let's say depa tak boleh bagi masa, tak boleh bagi ruang, tapi depa boleh jual. Kita tengok banyak mana Manchester City buat duit disebabkan depa dah Poch dah ambil talent daripada serata dunia, depa bawa masuk City, tak dapat peluang, tapi depa tahu kelab ni berminat, depa jual 100% profit, 20 juta kat sini, 30 juta kat sini. Sebab itulah PSR City ni walaupun memang doji pada awalnya, tapi sekarang ni nampak lebih tersusun lah. Sebabnya depa dah dia gunakan akademi daripada awal, dia dah buat dah awal, susun sama seperti mana Chelsea buat, City buat sekarang ni. Betul. So sebab itulah player macam Jarrell Quansah, Curtis Jones, Tyler Morton, semua ni penting. Walaupun memang nampak macam dia pun ni lekeh macam tak ada ruang, tak ada nilai je, jual pun 20 juta je, tapi 20 juta 100% profit, so besar lah nilai dah. Itu secara mudahnya daripada segi point of view account book lah, aku boleh kata macam tu. Tak dapat bola langsung kosong darat 5-0. Aduh, so I think aku pun duk tengok je lah. The thing is, benda ni dia bukan jadi sehari dua trend tak nak pindah ke Real Madrid ni. We go back few years back. Personally, daripada hang rasa apa yang what went wrong? Salah siapa? Okay, we start salah siapa daripada angle club. Okay, kita sekarang ni hari ni mungkin kita nak tengok lah, kita nak tudin jari kot. Salah siapa? Salah kelab ke? Salah trend ke? Salah pihak luar ke? Salah siapa? Mo Salah. Dia Mo Salah. Adakah Mo Salah? Salah Mo Salah sebabnya dia nak gaji lagi tinggi ke, lepas tu trend nak gaji rendah ke apa semua. So aku tengok daripada sudut ni lah, aku rasa daripada sudut kelab dulu. Sebab bagiku terlalu simple
Okay, kenyataan awal aku ialah terlalu simple untuk kita blame FSG 100%. Setuju? Kan? Sebab ya secara mudahnya kalau hang tak boleh fikir macam mudahnya FSG ya semua. COVID FSG, apa FSG semua FSG. Yang tu benda yang paling mudah lah, tetapi kita kena tengok juga daripada sudut player tu sendiri. Adakah ada action dia di mana dia ni dah berapa tahun ni kau semua, yang tu kita tengok nantilah. So sebut pasal POV club lah. Okay. Aku tengok tahun bila dia last time dia sign kontrak? 2022 kan? 2020, habis season 2021-2022, betul? Lepas quadruple punya charge tu. Ya, yes. Kita berjaya After dapat double FA Cup dan juga Carabao Cup. Sedih. Hampir dapat quadruple, kalah 1 point. Aston Villa comeback, Coutinho dan Steven Gerrard masa tu manager, tapi kena comeback 3-2, Gundogan skor 2 biji. And then kalah pula Real Madrid 1-0 dekat mana masa tu? Paris. Dekat Paris, kalah 1-0 dengan Real Madrid. So daripada 4 piala dapat 2 piala. Okeylah, dapat 2 piala, tapi meaning that masa cara basically season tu season yang happy lah. Season happy, walaupun termissing the big two, tapi kita still dapat piala apa. So disebabkan tu lah bagiku masa tu Liverpool depa tahu season pun yang baik, meaning that depa boleh reward player-player depa. So masa tu kalau kita tengok Van Dijk, Alisson, kemudiannya Robertson betul. Salah rasanya tahun depan tu kot. Salah ada lagi ada 3-4 player lagi rasanya, di mana kesemua player yang aku sebut tu termasuklah Trent. Depa ni dia beri reward lah, kontrak jangka masa panjang. Tetapi persoalan masa tu ialah Trent dia dapat kontrak 4 tahun. Okay, dalam masa yang sama Alisson dapat 6 tahun. Robertson dapat 5 tahun. So kenapa dia paling mudah dapat ambil clean sheet? Dia sekarang ni benda tu dah jadi macam conspiracy theory lah. Sepatutnya sebagai player yang muda, masa tu tengah top, masa tu baru 20, sekarang ni dia 26. 26, it was like 3 years ago lah. So 3 years ago, 22, 23 macam tu. Kemudiannya sebelum dia masa tu tak dapat vice captaincy lagi. Belum lagi, tapi kira dia memang tengah top 4 tahun. Betul. Macam tak logik. Itu pandangan awal lah. Bila tengok balik sekarang ni dia dah macam benda tu dah reveal itself. Tiba-tiba Robertson boleh dapat 5 tahun, Alisson dapat 6 tahun. Pasal apa kawan tak dapat 4 tahun? So benda tu sendiri actually aku dah ulas masa dekat juga ada rasanya. Aku kata mungkin benda ni dah ialah apa yang dia pre-plan lah. Maksudnya dia dah hatok lah that what's gonna happen in next 4 years. Dia dan juga camp dia lah. Camp dia iaitu abang dia sendiri lah, yang rasanya satu agensi dengan Henderson ke apa semua. Rasanya masa tu dengan Andy Robertson juga rasanya. So cakap pasal pre-plan ataupun depo ni dah plan siap-siap dah. Rasanya aku taklah macam anggap depo ni kata 4 tahun, lepas tu confirm Real Madrid masuk. Aku tak rasa macam tu lah. Kemungkinan like 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tiba-tiba lagi Barcelona masuk ke. Sebab Barcelona ni kita tahu trend dia macam ada limbo, ada on and off. Dia ada soft spot sikit dekat Barcelona. Pernah tengok that interview tu. Dia cakap dia kata Barcelona ni macam club macam value sama dengan Liverpool lah. Kemudian puji Lionel Messi dan sebagainya. So mungkin dia kata rasanya Real Madrid tak kisah, Barca ke apa tak kisah, janji akan ada klub dan depa ada apa orang panggil leverage untuk like dapatkan kontrak baru. Tapi 4 tahun tu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya aku rasa bercakap pasal tentang situasi klub tadi. Ialah selepas tu, di mana selepas tu season kita almost quadruple 21-22, kemudiannya follow up by season yang aku rasa underperform gila-gila. 2023 teruk. Season tu 22-23 tu ialah di mana season yang kalau kita ingat balik, Fabinho dia tak boleh lari, Henderson tak boleh lari, semua midfield kita tak boleh lari, lepas tu kena slice through setiap game. Masa tu memang teruk gila. Betul. Boleh kata teruk gila. Tengok pun macam setiap minggu ni, sebelum tengok pun kita dah tahu macam kalah ke apa semua. So kita masa tu tak dapat piala langsung, dapat 5-5.
Kemudian dalam season yang sama juga, masalah berlaku ialah apa? Ialah apabila Michael Edwards Waktu season tu dia pindah. season sebelum tu. Dah selepas dia reward tu lah. Okay. Betul tak? Dia almost quadruple. Lepas tu kita season jalan, masuk season baru. Kemudian tiba-tiba Michael Edwards dia buat announcement yang dia akan tinggalkan Liverpool pada hujung musim tu. Hujung musim tu, meaning that masa musim yang tengah teruk tu, around November macam tu, tiba-tiba Edwards announce dia akan tinggalkan Liverpool. Okay. So masa dia announce tu, alasan yang diberi ialah dia kata macam nak rehat sebab dia dah lama, dah 10 tahun something lah duduk kat Liverpool apa semua. So sekarang ni bila dah keluar cerita, baru kita tahu lah sebenarnya berlaku pergolakan di bahagian belakang, iaitu berlaku power tussle di antara Michael Edwards dan juga Jurgen Klopp lah, di mana Edwards sebagai director of football mungkin dia kata macam Klopp dia sekarang ni dah kuasa makin banyak. Mungkin dia cakap B. So pilihan tu terbelah. Bahagian belakang tu jadi terpecah dia pun tak boleh bekerja sama sekali lah. Benda tu bukan aku saja cakap, benda tu semua rasanya top tier punya jurnalis, Melissa Reddy, kemudiannya siapa, Simon Hughes, rasanya Paul Joyce pun ada sebut kot, ada John Noscroft. So banyak sumber yang hampa boleh baca sendiri benda tu. So itu yang terjadi. Tiba-tiba director of football tak ada. Kemudiannya apa yang dia announce oleh Liverpool ialah Julian Ward. Julian Ward iaitu Liverpool punya something masa tu apa, tetapi mereka akan promote internally, meaning that Julian Ward ni daripada duduk bawah dia akan naik ke atas. Kalau ingat musim yang sama juga Darwin Núñez masuk. Dan dari situ pun kita nampak yang ada pertubungan ideologi dah di antara mungkin Ian Graham yang dulu kan, kita punya director of research apa, dia pun ni nakkan someone dengan capability untuk main false nine. Tapi dalam masa yang sama Klopp pula dia nak tendency dia ialah untuk someone yang nak main nombor 9. So itu ialah salah satu contoh kecil lah. Jadi tiba-tiba pula season tengah berjalan, lepas tu tengah teruk kat masa tu kan. Kalau kita ingat boleh debut season Núñez tu dia score dekat Community Shield, menang dengan City, and then straight away lepas tu drop tu dia kena debut, dia kena kat merah lah apa semua, debut teruk season tu. Teruk lah. Jadi dalam season yang teruk juga, dalam masa yang sama sekitar bulan November, baru main beberapa bulan masa tu, tiba-tiba FSG letakkan status mereka nak jual. FSG put up announce themselves for sale. Jadi itu bulan November. Kemudiannya hujung bulan tu pula, kalau ingat, tiba-tiba Julian Ward, sporting director kita, director football kita yang baru masuk gantikan Michael Edwards, baru berapa bulan, tiba-tiba dia pula announce kata dia akan stay sampai hujung musim saja. So within berapa bulan dah pun director of football, sporting director dah pun 2 orang. And I mean that happy itu kita dapat nombor 5, tak dapat piala langsung. By that habis season tu, by the end of the season, suddenly kontrak Trent tinggal berbaki lagi 2 tahun. Dalam masa berbaki 2 tahun, masuk pula season baru. Kalau kita ingat boleh, director football kita yang ketiga, iaitu Josh Schmatke. Dia paling santai. Dia paling santai. Dikatakan dia tak pernah masuk menu langsung ke, tapi dia kira work from home, remote work daripada Ibiza. Daripada Ibiza. Kemudiannya kita ingat juga fokus utama Schmatke ni dia bawa masuk ialah untuk revamp kita punya midfield yang dah pun terlalu usang masa tu. Kita nampak yang Fabinho, Henderson semua memang basically dia pun tak boleh lari dah. So apa yang kita nampak sekarang, siapa, Szoboszlai dimulakan dengan McAllister dulu masuk, Szoboszlai, kemudiannya Wataru Endo, juga Gravenberch dibawa masuk. Jadi fokus utama di buku masa tu Max sekali kan, McAllister 4 orang tu sekali jadi 5 sekali Caicedo. Patutnya Caicedo masa tu tiba-tiba tak jadi pula dia kan. Tiba-tiba tak jadi, Gravenberch kot dibawa masuk. Jadi option yang kedua lah. Jadi fokus Liverpool pada masa tu ialah untuk midfield. Totally midfield. Sebab aku ingat before summer to start, Jude ada keluar artikel yang Fabrizio Romano ada buat tweet kata
fokus untuk summer tu adalah untuk Trent punya kontrak. Baki lagi 2 tahun waktu tu. Ada lagi tweet tu aku baru tengok balik kan. Memang ada tweet yang mengatakan memang summer tu dia pun target untuk settlekan Trent punya kontrak. Tapi after that mungkin along the way dia fokus on the midfield. Yalah sebab dia terlalu banyak ni director football tiba-tiba Black Club sendiri pun seorang, 2 orang, 3 orang masuk pula. Schumacher tu masuk tu bukannya dia masuk sebagai interim. betul. Dia masuk memang totally stop gap je, semata-mata untuk settlekan transfer window masa tu, and then dia pula. So kita ingat juga masa window yang sama Henderson jual. Apabila Henderson dijual, Fabinho apabila Henderson our captain dijual, kemudiannya Van Dijk diumumkan sebagai captain. Masa tu jugalah bila captain dah announce, vice captain siapa dia? Tertanya-tanya, orang semua dah kata lah Alisson, Robertson, kemudiannya Muhammad Salah. Tiba-tiba suddenly kita tengok satu video tu yang sekarang ni tengah ada naik balik lah, announcement daripada Jurgen Klopp kepada Trent Alexander-Arnold. Masa tu rasanya dekat pre-season kot, tak tahu dekat mana. Betul, bulan 8. Tapi dekat last masa pre-season tak nak America ke something. Masa US. Tapi dekat stadium lah, dia ada camera pan dekat depa orang. So dia announce masa tu yang he is the vice captain of Liverpool. So aku rasa speculation kat sekarang ni yang kata itu ialah cubaan terakhir dengan Klopp. Sebabnya masa dia announce tu bulan Ogos. Rasanya belum start lagi lah. Season tak start lagi masa tu. Kemudiannya dikatakan sekarang ni daripada Relevo, Marca, daripada mouthpiece daripada Spain ni, apa yang dia pun kata ialah late 2023 ataupun early 2024 ialah di mana Trent dah buat decision. Trent dah decide dah. Dia jangan percayalah kalau orang cakap macam ini dah decision setahun 2. Dia dah way before than that. Dia memang dah tahu dah bah. Dia fikir awal dah. Dia dah fikir awal dah strategi semua tu. So masa tu dikatakan sekarang ni dia dah pun agree. Padahal masa tu bulan 8 announce sebagai vice captain. So late 2023, bulan 12 lah kita dah tahu. Baru 4 bulan dia dah decide dah yang dia akan tinggalkan Liverpool. Dia dah tinggalkan Liverpool lah. And then dalam masa yang sama juga kita ingat juga Januari tiba-tiba Jurgen Klopp suddenly announce. Masa tu kita tengah talk. Kalau kita ingat balik, tengah talk masa tu tengah kejap title apa semua kan. Dia announce. Lepas tu dah mulalah kata season tu ialah season farewell untuk Klopp. Yang kita tak berjaya dapatkan Europa League, tak berjaya dapatkan FA Cup kan. Hanya dapatkan Carabao Cup dan juga nombor 3. So, habis season lepas, tiba-tiba berkeystone. Jadi bila berkeystone, staff baru masuk, manager baru masuk. Mesti nak evaluate apa malu. Hang sebagai player, hang nak detik kan budak betul sah macam hang akan tengok kata hang sanggup untuk ikat kontrak 5 tahun contohnya. Jadi secara mudahnya macam itulah dari point of view club. Dan sekarang ni aku nak terangkan kenapa dia all this chaos, shitstorm yang tiba-tiba berkumpul dalam satu masa yang sama, itu menghasilkan result sekarang ni di mana kita nampak kontrak ketiga-tiga pemain tu jadi tak teratur, jadi tersumbat lah boleh kata tu. Dan sekarang ni memang totally on hold. Snowball lah. Basically everything snowball at one thing. Betul. Dekat midfield, DOL baru, betul manager baru, management baru, betul slot dengan dia punya filosofi baru. Semua benda tu di snowball. And so Trent punya tu tak settle. Dan juga direction pun limbo. As a player, you want to commit with yourself, also jadi susah. Betul kan nak stay? Betul kan dengan manager baru ni kan? Ya. Yeah. So daripada perspektif club pun tidak membantu lah sebenarnya untuk tengok Trent untuk stay ni. So itulah kot aku rasa daripada tu daripada point of view club lah. Daripada point of view club. Okay, sekarang yang tu dah settle dah. Sekarang ni point of view player sendiri. Trent. Apa cerita dah? Sekarang ni dia pun kata lah yang dia memang dah plan lah. Dah plan lama dah apa semua. So apa reason dia? Adakah benda tu cakap-cakap je ataupun ini apa yang aku cakap ni aku rasa ialah apa yang kita sendiri digest daripada apa news yang datang lah. Mungkin ini adalah rumus, mungkin inconclusive sebab kita tunggu autobiografi lah, macam dulu Jerat apa Torres semua baru kita tahu kan. Dia sekarang ni macam ni lah. Berita yang sesahih-sahihnya akan keluar ialah bila Trent announce Real Madrid. Masa tu aku confident. Paul Joy apa semua, dia pun ni beratok dah. Clock story semua. Clock story.
Tapi setakat ni kira apa yang kita kumpul daripada news ni lah. As a fan kita baca dan kita hadam evaluate all the news. Aku rasa daripada player punya point of view, Trent sendiri pun dia boleh je sign lagi lama. Tapi dia sign 4 tahun. So maksudnya by time 2025 dia dah jangka dia akan mungkin akan pindah ke mana-mana. Dia ada leverage lah. Dia ada leverage lah. Dan in fact kalau tengok kalau baca David Ornstein punya latest piece, Real Madrid pun dah orang kata apa, dah usia, bahasa mudah dia usia lah. Dah usia Trent ni dah dekat 2 tahun lah. For almost 2 years dia dah tengok untuk nak ambil Trent ni. Dan tapi kalau to be exact from Marca dia pun daripada input yang Madrid yang orang kata trusted lah. Tapi ini apa yang Marca cakap lah, late 2023 decision was made by Trent that he want to stay there. He want to move to Real Madrid kan. So kalau tengok daripada sini, ditambah pula dengan recently Fabrizio Romano ada cakap, kalau tengok Trent punya dealing dengan Real Madrid ni, one of the most smoothest and peaceful deal for Madrid. Oh betul Syekh. Sebenarnya Dia mungkin maksud kata macam ni lah, antara deal termudah sekali yang Real Madrid buat, di mana dikatakan Real Madrid offer macam ni, hang kena terima. Dia straight away terus dia terima katanya. Meaning dia memang yalah. Dia tak terima, dia ke mana pun dia nak pindah lah. I mean, kalau tengok abang daripada all these items yang kita listed, all the scenario that has been listed here, Trent accepted every decision without any minimal fuss. Dia tak ada any orang kata apa nak against ataupun minta because dia daily sebab dia nak, maksudnya memang yalah kalau macam bahasa mudahnya kalau orang cinta kita by DP ada sample mau kita mesti set up. Bahasa mudah dia macam tu je lah. Dan kira memang apa Liverpool offer pun, in fact kalau tengok ni aku baca 325,000 Liverpool offer kepada dia. Dan kalau ada rumours yang mengatakan Real Madrid hanya offer 220,000 tapi add on dengan apa nama tu? Signing on fee. So maksudnya kalau offer gaji lagi tinggi hang pun tak mau. Tapi team lain offer lagi tinggi hang nak dan with signing on fee, meaning ada another aspect and then lah, which is memang dia nakkan Madrid nanti, dia nak play to achieve dia punya Ballon d'Or punya status for example. Dan juga memang daripada awal dia intention ialah memang dia dah atok plan ni bukannya setahun dua. Dia start di moment dia sign kontrak dulu tu memang nampak gaya memang dia dah lah. Tapi jujur cakap tak sangka lah. Ya, apa tadi yang sebut pasal ada Fabrizio tu kan lah. Bila orang cakap paling smooth tu, meaning that memang hang pujuk macam mana tak boleh. Dia pun macam yalah aku tengok side orang yang komen yalah salah FSG kan tak offer kontrak apa semua lah. Tapi dalam hal ni walaupun aku dengan FSG ada benda yang aku tak setuju. Memang ada benda yang tak setuju. Tapi ada benda, dalam hal ni aku tak blame dia pun sebabnya dikatakan offer on the table tu dah pun 3 kali dia reject betul right. Lepas tu yang paling tinggi kemungkinan yang hang cakap tadi lah 35,000 seminggu untuk seorang right back. Orang biar vice captain lah seorang right back. So nak buat macam mana, dia lebih kurang macam ni ya, nak buat macam mana lagi hang kira dah semua offer on the table hang dah letak dah tapi dia tak terima. Selama mana tu aku tak tahu. Aku rasa nak kena korek balik lah. Mungkin cerita lepas ni akan keluar lah. Sejak daripada bila Liverpool dah pun letak offer kat kontrak tu. Tapi yang kita tahu ialah 3 kali kontrak. Yang paling tinggi ialah 325,000 ditolak oleh dia. Dan Real Madrid offer lagi rendah dari dia. Tapi dia ada imbal balik lah. Di mana signing on fee ni aku cakap dalam live hari tu kan. Kalau let's say dia dapat 30 juta signing on fee. Kalau 30 juta kita bahagi dengan 60 bulan sebab 5 tahun lah kontrak. Let's say 5 tahun kontrak dia offer. Gaji bonus apa semua tu kan 500,000 paling bodoh kali. So 500 dia literally kira 500,000 ni hang pejam mata je lah. Liverpool memang takkan gila hang seorang right back. Kita ada masalah lagi yang ada satu lagi additional point ialah yang aku suggest this could be one reason kenapa Trent punya offered was highest they go is 325,000 because bayangkan kalau ada a new striker comes in, ada striker baru masuk. Aku baca Sam Gueye aku ada tweet dia kata kalau new striker nak masuk takkan dia nak offer kita gaji Liverpool offer 200.5. Dia kata aku ialah main striker untuk tim ni, takkan gaji aku lagi rendah daripada back. Aku yang sama yang akan score dah akan give you all this untuk winning goal semua kan, takkan aku punya gaji lagi rendah daripada Trent yang main sebagai right back kan. So kalau compare dengan Salah yang
consistently akan perform. Kalau Van Dijk yang memang as a mainstay defend, dan kita tengok macam ni, is still one of the best centre back even dah umur 30 plus kan this season kan. So this is could be one of the reason jugalah kenapa Liverpool tak high offer lagi tinggi. Sebab kalau baca pun in fact waktu hal tu hang buat live pun ada juga baca kenapa Liverpool tak offer tinggi gaji dia dah local keep apa semua kan. Kita kena tengok from the point of view is of sustainability jugalah. Kata sebab kalau offer tinggi tapi and then kalau kena fikir juga untuk yang masa depan in term of striker, forward line macam mana. Dia tak lah bila once dia dah sebab 300,000 lebih ni tinggi weh. Tu dah campur dengan kita tahu macam mana Salah dia ada. Tinggi. Kata kalau let's say hang offer banyak tu, dia akan jadi spiraling weh. Dia terus bila once orang nak masuk ke, dah start lah dia jadi macam MU lah. Sekarang MU. Konate ni pun isu kontrak dia pun sekarang ni pun Konate tak settle. Mungkin dia tengah tunggu juga macam mana situasi Van Dijk, Salah dengan Trent ni rolls out dulu. Iya. So tadi bercakap pasal agent Trent apa juga kan. Dia pasal satu lagi pasal agent ni lah. Yang orang jadi tak senang dengan situasi Trent ni ialah sekitar bulan September dulu. Masa orang tanya lah September lepas 2024. Orang tanya dia bagiku bersembunyi. Bersembunyi di sebalik dia kata dia dah berapa 4-5 kali dah sebelum ni kontrak extension dengan Liverpool. Sebelum ni semuanya di belakang, di balik tabir. Jadi untuk kali ni pun aku nak bersembunyi, aku nak berada di balik tabir, cerita tu semua bermain di balik tabir sebabnya aku respect Liverpool. Itu apa yang dia kata lah. Tapi bagiku bila hang orang yang berminat dengan hang, kelab yang berminat dengan hang ialah Real Madrid, tak boleh sengap. Tak boleh sengap. Real Madrid ni the master of Media manipulation. Propaganda, media manipulation, apa kejadian semua. Dia berkalah hasil keluar atas Venice. Kalau hasil keluar atas Venice. Dia kira memang dia akan bagi hit kita piece by piece macam tu lah. Sampailah in the end, contohnya player yang tak mau pada awalnya masuk pun, tiba-tiba dia pun macam betul dah kali masuk lah. Benda ni ada juga rasanya player sebelum ni pun ada juga yang dia macam mengugut. Real Madrid ni lebih kurang macam mengugut. Dia keluarkan artikel ke, kami nak player ni tapi dengan free transfer je. Dan itu membuatkan benda ni jadi macam seolah-olah message kepada player itu sendiri. Okay, aku akan run down kontrak. Aku akan tamatkan kontrak aku, tak sign kontrak, pindah nak free transfer. So itu yang berlaku. Jadi bila dia bersembunyi, aku gunakan perkataan bersembunyi lah. Bersembunyi di balik kata dia nak respect Liverpool apa semua tu kan. Itu membuatkan aku rasa macam fans jadi barak. Fans memang bebai gila sebabnya agent dia sendiri, iaitu abang dia tu pun sekarang ni ada room super bos. Dia sebelum ni pun kita dah baca dah. Ya, hari ni apa boleh baca sendiri kat internet. Memang banyaklah kelab cerita-cerita berkenaan dengan abang itu. Taylor yang memang sendiri banyak isu lah dengan kelab behind the scenes semua. Lain pula daripada perspektif player punya camp lah. So kalau tadi kita cakap pasal PSG punya camp ni, camp ni Trent tu sendiri. Maksudnya Trent tak bantu, kelab sendiri pun tak bantu. So in the end, this is the result of those two things colliding together. Satu lagi dia, bagi aku bila dia tak cakap apa-apa kan, dia berbeza dengan Salah dengan Van Dijk. Salah dengan Van Dijk ni setiap kali orang interview dia bawa Dia cakap dia kira yang mana berat still. Aku tengok orang cakap apa macam kelab macam Real Madrid, Barca apa semua tak berminat dengan PSG ke, tak berminat dengan Van Dijk ni. Aku rasa Van Dijk dan juga Salah ni. Salah kalau kata minat ni Arab Saudi. Ni sampai kata offer Arab Saudi baru-baru ni 3 juta seminggu lah. Dia reject katanya sebab apa, dia nak stay dekat Liverpool. Dia nak stay dekat Liverpool. So kedua-dua player ni nak stay. Memang mereka dah menyatakan keinginan stay berbanding dengan Trent lain yang bagiku dia dah membiarkan agent dia untuk run the narrative. Dia kata indication dia tak kata nak pi. Tapi indication dia akan still deal. Tapi dalam masa sama dia kira lebih kurang macam main 2 kolam. Main 2 kolam. And sekarang ni pula cerita pula yang dia akan pindah ke Real Madrid lah. So itulah secara mudahnya bagiku kedua-dua side lah. Bagiku apa decide lah sendiri. Siapa yang nak blame, bagiku dia boleh jadi kedua-dua faktor lah. Dia tak lebih kepada club, tak lebih kepada Trent. Tapi kedua-dua faktor ni basically
memang align together yang membuatkan sekarang kita dalam situation kita akan kehilangan our vice captain kepada Real Madrid secara percuma. So ada lagi nak tambah ke apa? Hangsa ada possibility dia stay. Tak ada. Sebab Aku jujur cakap lah. Aku rasa hujung-hujung tak tahu lah. Sekarang ni still dah harap macam miracle happens lah. He stays je. Walaupun for all the things that he did. boleh jadi, boleh. Kalau stay okey, memang happy kalau dia stay. Dia mungkin juga sekarang ni bila tekanan-tekanan ni orang bagi, tiba-tiba dia tukar ke, tapi Macam jerat dia lu kena gangster. tapi aku rasa low possibility lah. Mungkin 5% macam tu je lah aku rasa. Saya lalu tipis lah sebab media dah keluar. Kemudian yang baru malam tadi Fabrizio Romano kata dokumen antara kedua-dua pihak Real Madrid dan juga Trent, mereka pun dah bertukar-tukar dokumen. So rasanya tunggu masa dia mungkin akan top up. Sekarang ni dia injured. Sebut pasal injured pun satu gig. Rasanya hari tu appearance dia under Liverpool shirt. Lawan dengan PSG tu kemungkinan last appearance dah was off. Sayang. Game lawan Liverpool. Lawan PSG tu, nampak dia take responsibility lah. Aku rasa kalau dia stay in Bernau tu dah benar. Dia pun dah nak. Betul aku rasa macam tu lah. Itulah. Alamak. Shit happens. Nasi sudah menjadi bubur. So, apa lagi nak cakap? Our 3, sampai mesti stay. Salah dan juga pandai. Plan tak stay. So rasanya mungkin next episode lah kita mungkin kita akan cakap lah pasal replacement apa semua sebab ni pun dah lama dah dekat sejam lah. Kami bagi panjang-panjang ni so that hampa boleh layan. Sambil makan jam balik raya. So hampa boleh layan lah kami punya ni apa lebih kurang podcast aku. Podcast lah. Kami Sama perdana. bagi apa? Host bagi aku sebagai host dan juga panggil seseorang sebagai guest so that dia jadi conversation yang panjang lah. Dia jadi two ways. Dia taklah macam aku ngomel seorang sakit tiba-tiba 10 minit dah habis dah. Dia tak sedap lah. So itu saja kot daripada kami. Jadi ini mungkin adalah video terakhir sebelum raya. Jadi daripada pihak bias Liverpool aku ucapkan selamat raya, maaf zahir batin. Minta maaf kalau tersilap cakap ke apa semua. Jadi apa? Ada ucapan? Tak ada? Sama ayah, malai latif. So untuk Liverpool, fans Liverpool bertabahlah. Kita sebelum ni dah hilang ramai player top kita dah berjaya hilang tapi kelab still ada. Tapi yang pentingnya sekarang ni ialah kita kena ikat Muhammad Salah dan juga Van Dijk. Kalau contohnya ketiga-tiga aku tak boleh membayangkan apa yang terjadi untuk Liverpool musim depan. Totally. So, setakat itu saja video ini. You never walk alone. Unless you are Trent Alexander-Arnold, you will always walk alone. Sekarang ni, forever and ever.